Saya dah mendengar pembentangan tadi oleh Datuk Seri Naib Chancellor. Saya berpandangan penggulungan bajet 2026 untuk Universiti Melayu ni adalah satu bajet yang holistik, inklusif. Jadi saya harap dengan apa yang dibentangkan tadi dapat menyuntikkan satu motivasi yang baharu kepada semua warga Universiti Melayu untuk kita sama-sama berkhidmat dengan lebih cemerlang untuk menaikkan lagi nama Universiti Melayu dan juga Pusat Perubatan Universiti Melayu. Terima kasih kepada semua pengurusan universiti. Saya mewakili Pusat Perkhidmatan Insan Jabatan Sumber Manusia berterima kasih dengan pengurusan kerana kepercayaan dan memperuntukkan sebahagian besar. Saya nampak daripada pembentangan tadi, kita melihat secara menyeluruh disentuh dan ada penambahbaikan dari sudut kemudahan perubatan khusus kepada staf, pesara, tanggungan dan juga di kategori pelajar. So terima kasih dan kita harap penambahbaikan ini akan berterusan dan demi menjamin kebajikan bersama. Okay, saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Datuk Seri VC atas ucapan belanjawan telah dibentangkan sebentar tadi. Saya daripada PBM, daripada Jabatan IT PBM. So saya amat bersyukur dan berbangga kepada Datuk Seri kerana mengambil kira PPM di dalam bajet yang telah dibentangkan tadi, dan saya dapat lihat terlalu banyak inisiatif dan juga peruntukan yang telah diperuntukkan oleh PPM, dan seharusnya menjadi tanggungjawab kami warga kerja di PPM. Kita telah dimaklumkan kita ada banyak dapat peruntukan berkenaan dengan pembangunan dan prasarana, in which banyak yang kita dah mulakan dan harap-harapnya berjaya disiapkan pada tahun 2026 seperti yang disasarkan oleh Datuk Seri. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Datuk Seri VC atas keprihatinan kepada para pensyarah, para akademisian, para penyelidik, terutamanya dari aspek bantuan kewangan untuk penerbitan. InsyaAllah para pensyarah akan lebih bersemangat untuk menerbitkan lebih banyak artikel yang berkualiti. Kami warga Universiti Melayu mengucapkan pada pengurusan Universiti Melayu dengan insentif yang diberikan. Terima kasih Universiti Melayu.